Halo, selamat pagi. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Saya sekarang berada di jam Ini LDP punya jam. Daripada tol daripada Putrajaya ke Puchong punya tol, LDP punya tol menuju ke Sunway punya tol. Lebih kurang saya ingat 6 atau 7 km jam. Lepas itu tol pun jam. Lagi 2-3 km jam. So, dalam kes macam ni apa guna kita ada lebuh raya yang jam? Kita jam dalam dekat lebuh raya 5-6 km, lepas tu bayar tol, lepas tu jam lagi. So, ini lembaga lebuh raya ni dia hanya sibuk pasang billboard sini, pasang billboard sana, pasang billboard dekat interchange, menghalang penglihatan pengguna, membahayakan pengguna. Itu saja kerja lembaga lebuh raya. Makan gaji buta. Ahli parlimen kawasan sini, UOBN, ahli parlimen dekat Puchong sana, parlimen Subang, Wong Cheng. Wong Cheng selalu dia macam ambassador lah ke satu dunia. Dia terbang sini, dia terbang sana, dia terbang sini. Itu saja dia punya kerja. Puchong punya hal dia tak peduli. And then adun kawasan Seri Sedang sini, itu Abbas, YB Abbas, pun tak bikin kerja. Adun dekat sebelah sana, Kinara Engsihan Esko Kerajaan Negeri Selangor, pun tak buat kerja. You cuba tengok ni. Rakyat Puchong hari-hari have to suffer. Tahu hari-hari. Hari-hari berapa banyak minyak kita burn tau dalam ini. Ini jam. Sudah 20 tahun ini pakatan punya government. Dulu janji mau hapus tol. Sekarang tambah tol. Sekarang sudah tambah tol. Satu Selangor sudah tambah tol. Tol pun tak dibuang. And then ada yang tol-tol sudah naik harga. And lepas tu diorang letak diorang punya macai-macai, duduk sebagai ahli lembaga dalam ini syarikat-syarikat tol. Ini kerajaan pakatan. Pakatan dulu Pakatan Rakyat, sekarang Pakatan Tara Harapan. Menyusahkan rakyat. Inilah you tengok Anwar Ibrahimnya government. Ini semua ahli parlimen adun yang rakyat undi untuk ubah diorang punya nasib hidup. You tengok hari-hari. Berapa jam. You tengok. Ini jam all the way sampai Sunway punya tol. What kind of stupid government is this? What kind of stupid lembaga lebuh raya is this? People are suffering every day. I think they shouldn't use the word lebuh raya lah. Tukar sajalah nama lebuh raya kepada lebuh jam. Semua orang buat peka saja. Lepas tu bila kerajaan jatuh 2008 diorang kasih batal semua itu bypass road tau. Masa saya ahli majlis MPSJ saya ada sediakan bypass road dalam plan tau. Duit pun ada kutip supaya orang tak payah lalu ini lebuh raya tau. Orang yang nak pergi Subang Jaya boleh melalui persiaran Lake Edge. Orang nak pergi Pasar Borong boleh lalu melalui Saujana Puchong. Macam tu lah. Banyak bypass road ada, tapi semua dibatalkan oleh ini kerajaan Pakatan Rakyat dulu dan Pakatan Harapan sekarang. Janji mau hapus tol, lepas tu diorang kasih hapus itu bypass road. Mau kasih kayakan ini lebuh raya punya company semua. Diorang itu bypass road semua tu, bypass tu tak payah lalu tol punya road, semua diorang kasih batal. Inilah kerajaan Pakatan Harapan. Diorang create anak-anak syarikat KDEB lah, itu apa lagi? Itu ada banyaklah anak syarikat diorang create untuk cari duit atas angin. Semua cari duit atas angin. Siapa-siapa mau korek jalan, mau pasang kabel ke, mau buat pipe air ke, seberang jalan ke, on the cross, mesti mau melalui Kusel anak syarikat negeri Selangor. Semua mau kasih kaya kuruni saja, bukan bantu rakyat tau, kasih susah rakyat. Inilah kerja Pakatan Rakyat biar government. Sekian, terima kasih.